Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita ada dua tetamu istimewa di mana mereka ni adalah pemenang untuk kempen Petronas Bersihkan Perjalananmu. So mereka ni antara 10 pemenang yang diumumkan baru-baru ini tau. So jom kena kenal, kita borak dan kita dengarlah pengalaman bagaimana mereka menang hadiah best-best ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hasib bin Ramli. Nama saya Muhammad Musa bin Kasim. Saya salah seorang pemenang Mesrakan Perjalananmu. Saya menjadi pelanggan Petronas di awal usia saya 20 tahun sehingga sekarang dah 52 tahun. Selama 32 tahun saya setia dengan Petronas. Masa first kali saya dapat call tu rasa gembira, penganjat, excited. Saya rasa macam was-was. Saya suruh rumah saya call untuk kali kedua pula. Lepas tu rumah saya bagi tahu memang betul saya menang. Saya berhenti tepi jalan termenung, betul tak betul ni? Percaya tak percaya saya menang ni? Saya rasa sangat gembira dan bersyukur kepada Allah SWT. Saya banggalah saya dapat dana untuk membeli wan jenazah. Dan plan saya adalah untuk membantu adik-adik saya dan family saya dan juga isteri saya. Korang jangan lupa singgah Petronas tau. Mana tahu ada rezeki korang pula. Kalau saya boleh menang, anda pun boleh menang. Mesrakan perjalananmu. Jom mesrakan perjalananmu di Petronas. So untuk korang yang tengah tengok ni, jangan lupa teruskan isi minyak di Petronas dan sertai kempen Petronas Bersihkan Perjalananmu yang berlangsung sehingga 30 April ni. Masih ada peluang. Mana tahu rezeki anda pula lepas ni. Jangan lupa follow @Petronas Brands di Instagram, Facebook dan YouTube untuk update terkini. Jumpa lagi!